Dasar pandang ke timur dalam perspektif Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP terus diperhebat dengan fokus tambahan kepada pembangunan keusahawanan di Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Dato' A.Wan Bernadette, keutamaan diberikan kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta koperasi di kedua-dua negeri ini. Buat pertama kalinya, Kerajaan Sabah juga bersetuju memberikan beasiswa kepada pelajar dari negeri ini yang ingin melanjutkan pengajian di Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia. Dalam usaha meningkatkan capaian maklumat dan perkhidmatan kepada usahawan, KUSKOP melalui agensi-agensinya seperti InScan, Pernas, Bank Rakyat, Tekun Nasional dan Scale telah memperluaskan cawangan mereka di Sabah. Usaha ini termasuk cadangan pembukaan hub PMKS di Sabah oleh SME Corp bagi memastikan ekosistem keusahawanan lebih progresif, inklusif dan mampan. Tahun lalu, sebanyak RM813.4 juta telah disalurkan kepada lebih 53,000 usahawan dan koperasi di Sabah melalui pelbagai skim pembiayaan KUSKOP. Selain itu, Institut Keusahawanan Negara atau InScan telah melaksanakan 41 program latihan memberi manfaat kepada hampir 1,600 usahawan. Bagi menangani kemiskinan, KUSKOP turut memperkenalkan program khas Ehsan. KUSKOP memberi bantuan pendidikan kepada pelajar dalam kalangan EKASE di daerah Kota Belud, Kota Marudu dan Kudat. KUSKOP beriltizam untuk terus memperkasakan keusahawanan dan koperasi dengan komitmen tinggi bagi memastikan sektor ini berkembang maju. Dengan semangat "We will make it happen" dan prinsip "Because like that, not frustrate", setiap inisiatif akan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab demi pembangunan ekonomi negara. Dengan usaha berterusan, dasar pandang ke timur KUSKOP bukan sekadar satu perancangan, tetapi sebuah realiti ke arah Malaysia yang lebih maju dan inklusif. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, KUSKOP, bersama Kementerian Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah, MAD, terus memperkukuh kerjasama dalam menyelaraskan pembangunan keusahawanan di negeri Sabah. Bagi mencapai matlamat ini, Mesyuarat Jawatan Kuasa Penyelarasan Pembangunan Keusahawanan Negeri Sabah atau CEPINS bilangan 1 bagi tahun 2025 telah diadakan di Shangri-La Tanjung Aru. Mesyuarat ini dipengerusikan bersama oleh Menteri KUSKOP, Dato' A.Wan Bernadette dan Menteri MEN, Dato' Fong Jin Se. Mesyuarat ini turut dihadiri oleh barisan kepimpinan utama termasuk Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Sabah, Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi, serta ketua-ketua jabatan dan agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Sebanyak 6 kertas kerja telah dibentangkan merangkumi skim pembiayaan daripada SME Corp Malaysia, program bantuan SME-UP oleh Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan Sabah, lesen perniagaan dalam talian oleh Defence dan inisiatif pemerkasaan dagangan PMKS Sabah ke Semenanjung melalui TikTok Shop. Menurut Dato' A.Wan Bernadette, Kementerian komited untuk terus bekerjasama dengan kerajaan negeri dalam melaksanakan pelbagai inisiatif keusahawanan. Pada tahun ini, KUSKOP akan bekerjasama dengan kerajaan negeri melalui MADI Sabah bagi menjayakan program Madani Rakyat yang akan diadakan di Tawau pada 9 hingga 11 Mei tahun 2025. Pada tahun lalu, KUSKOP telah menyalurkan lebih RM813.4 juta dalam bentuk pembiayaan kepada 53,395 usahawan dan koperasi di Sabah. Selain itu, 41 program latihan dan bimbingan keusahawanan telah dijalankan oleh InScan, memberi manfaat kepada lebih 1,500 usahawan.
Sebagai sebahagian daripada inisiatif memperkasakan usahawan, Coastcorp telah melaksanakan pembangunan baru dan penaik tarafan 59 tapak projek tamu desa di seluruh Sabah dengan peruntukan lebih 11 juta ringgit. Dalam usaha menoktahkan kemiskinan tegar, Coastcorp telah memperkenalkan program khas Ehsan Coastcorp dengan menyediakan bantuan pendidikan kepada pelajar Ekasih di Kota Belud, Kota Marudu dan Kudat menerusi Yayasan Bank Rakyat. Dasar pandang ke timur dalam negara yang diperkenalkan oleh Datuk Awan turut memberi fokus kepada pembangunan keusahawanan di Sabah dan Sarawak termasuk projek premis tamu desa, skim pembiayaan usahawan tamu dan geran usahawan Bumiputera di bawah program B+. Selain itu, Coastcorp telah melancarkan dasar franchise negara 2030 yang bertujuan memperkukuh ekosistem franchise Malaysia dan memperluaskan akses pasaran di dalam serta luar negara. Dengan usaha berterusan ini, Coastcorp dan MADE optimis dalam memperkasakan ekosistem keusahawanan Sabah, memastikan para usahawan tempatan terus berkembang dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Bank Rakyat meneruskan usaha murninya menerusi inisiatif jangkauan komuniti madani dengan menyantuni anak yatim dan golongan yang memerlukan sempena Ramadan dan Syawal tahun ini di Sabah. Dengan tema Hulurkan Salam, Bank Rakyat mengambil inisiatif menyerahkan sumbangan kepada 2 rumah kebajikan yang dihuni anak yatim dan golongan memerlukan di daerah Papa pada 8 Mac lalu. Sumbangan itu disampaikan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Datuk Awan Benedict, kepada Rumah Kanak-Kanak Kota Kinabalu sebanyak RM10,000 dan RM6,000 kepada Rumah Anak Yatim As-Sakinah, Papa. Awan berkata wang sumbangan itu digunakan untuk membeli barangan keperluan bagi memastikan penghuni rumah kebajikan terbabit dapat menikmati suasana Ramadan dan Syawal dengan penuh keceriaan. Selain itu, katanya, Bank Rakyat turut mengadakan program Bazar Kasih Ramadan dengan membawa 40 orang anak yatim dari Rumah Anak Yatim Sakinah untuk merasai suasana membeli juadah berbuka puasa di Bazar Ramadan Palm Square Commercial Centre, Kinarut. Saya juga menghargai inisiatif Bank Rakyat dalam melaksanakan program jangkauan komuniti madani Bank Rakyat di Rumah Kanak-Kanak Kota Kinabalu dan Rumah Anak Yatim As-Sakinah pada hari ini, dan saya yakin dengan kecemerlangan Bank Rakyat selama ini akan terus diberkati dengan kecemerlangan yang sama supaya pada masa-masa akan datang lebih banyak lagi inisiatif seperti ini dapat dijayakan. Sumbangan di bawah program jangkauan komuniti madani, satu inisiatif CSR oleh Bank Rakyat, dan bukan hanya Rumah Kanak-Kanak Kota Kinabalu tetapi juga Rumah Anak Yatim As-Sakinah Papar turut mendapat bantuan daripada Bank Rakyat. Saya berharap ini memberi keceriaan khususnya kepada anak-anak dan anak-anak yang di bawah jagaan rumah ini, dan seterusnya untuk mereka merayakan sambutan raya yang lebih bermakna. Dengan adanya sokongan daripada institusi dan agensi seperti Bank Rakyat yang semestinya kita harapkan dapat menjangkau komuniti seperti ini yang memerlukan perhatian dan juga dukungan kita, bukan hanya di kalangan pimpinan tetapi juga di kementerian. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bank Rakyat di atas inisiatif ini. Saya berharap lebih banyak inisiatif seperti ini dapat dijayakan pada masa-masa